Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Muhammad Amirul Amin bin Mat Gori, Pengarah Pendidikan Negeri. Yang dihormati Puan Auni Afiqah binti Nur Azmi, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri. Terima kasih kerana sudi menghadiri mesyuarat kita pada pagi yang mulia ini. Saya amat menghargai kehadiran tuan-puan sekalian bagi membincangkan beberapa agenda tentang isu buli yang semakin di luar kawalan saya. Saya harap dengan kehadiran tuan-puan pada pagi ini, kita sama-sama dapat mencari jalan penyelesaian bagi mengatasi isu buli di sekolah. Sebelum memulakan mesyuarat pada pagi ini, mari kita sama-sama menandatangan mengalihkan bacaan doa. Semoga agenda mesyuarat pada pagi ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, menurut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023, lebih 14,000 kes disiplin pelajar telah direkodkan, dengan sebahagian besarnya dikaitkan dengan buli. Buli ini telah berlaku secara fizikal dan verbal yang menyebabkan peratus kemurungan dalam kalangan pelajar semakin meningkat. Angka ini bukan sahaja mengejutkan, malah membimbangkan kerana saya sedar bahawa isu ini adalah satu isu yang serius dan perlu diambil tindakan segera. Justru pada pagi ini, topik mesyuarat kita akan membincangkan topik buli yang menjadi fokus utama, iaitu berkaitan dengan punca kesan penyelesaian terhadap buli. Semoga mesyuarat kita pada pagi ini memberi pencerahan dan kesedaran bahawa buli bukan sekadar masalah disiplin tetapi isu moral serta tanggungjawab bersama. Silakan Tuan. Dalam laporan yang dibentangkan pada mesyuarat kali ini, saya ingin menegaskan bahawa isu buli di sekolah semakin serius dan memerlukan perhatian yang segera. Sepanjang 6 bulan pertama tahun ini sahaja, Jabatan Pendidikan Negeri telah merekodkan sebanyak 127 kes buli yang melibatkan sekolah rendah dan menengah di seluruh negeri. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 15% berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Sekaligus membuktikan bahawa masalah buli merupakan isu yang mendesak yang perlu ditangani secara bersepadu. Kes buli yang paling ketara berlaku di sekolah menengah harian dan juga sekolah. Bentuk buli yang berlaku dapat dibahagikan kepada 4 kategori utama, iaitu buli fizikal, buli verbal, buli psikologi dan buli cyber. Buli fizikal seperti menumbuk, menendang, menampar atau merampas barangan rakan mereka. Buli verbal pula berlaku melalui ejekan, penghinaan serta penggunaan gelaran yang menjatuhkan maruah murid. Buli psikologi dikenal apabila mangsa ini dipinggirkan, dipulaukan daripada kumpulan kelas atau dijadikan bahan ejekan yang berterusan. Bentuk yang semakin menular pada masa kini ialah buli cyber, iaitu yang dilakukan melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp, TikTok dan Instagram. Rakaman pergaduhan yang dimaknai bukan sahaja mengaibkan mangsa, tetapi ia mencetuskan keresahan masyarakat. Sebagai contoh, pada bulan Mei lalu, sebuah sekolah menengah di daerah Hulu Langat melaporkan kes buli yang melibatkan sekumpulan murid tingkatan 4 yang bertindak memukul rakan sekelas mereka di asrama. Rakaman kejadian tersebut tersebar luas di media sosial dan menimbulkan kebimbangan masyarakat. Kes ini menjadi bukti jelas bahawa buli fizikal dan buli cyber kini saling berkait rapat kerana tindakan agresif yang dilakukan secara nyata akhirnya diperhebatkan lagi melalui penyebaran digital. Selain itu, di sebuah sekolah rendah di daerah Kota Baru, seorang murid tahun 5 dilaporkan mengalami kemurungan akibat ejekan berterusan daripada rakan-rakannya tentang latar belakang keluarganya. Mangsa enggan hadir ke sekolah selama hampir 2 minggu
kerana ia takut untuk berhadapan dengan persekitaran yang tidak menyokong. Okey, baiklah, pada pendapat pihak tuan, apakah faktor yang boleh cenderung berlakunya gejala buli berdasarkan laporan yang telah tuan bentangkan sebentar tadi, dan apakah strategi proaktif yang boleh dilakukan oleh pihak pentadbiran bagi menangani kes buli di sekolah? Baik, antara faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan kes ini ialah pengaruh rakan sebaya yang sebegitu kuat sehingga mendorong murid untuk meniru tingkah laku negatif demi mendapatkan pengaruh dalam kumpulan. Selain itu, kelemahan kawalan ibu bapa terhadap penggunaan gadget serta masa anak-anak menjadikan mereka lebih mudah terdedah kepada pengaruh buruk media sosial. Tekanan akademik dan emosi juga menjadi punca apabila sebahagian murid melampiaskan rasa kecewa dengan menyerah rakan yang lebih lemah. Sehubungan itu, beberapa strategi telah diketengahkan. Yang pertama, pendidikan sosial murid perlu diperkansakan melalui program anti-buli, kem kepimpinan dan modul pembentukan jati diri yang berterusan. Yang kedua, peranan kaunselor sekolah juga wajar diperkukuh dengan pendekatan lebih proaktif, termasuklah dengan mewujudkan program sokongan seperti sahabat kaunselor bagi memastikan murid berisiko tidak terpinggir. Penggunaan teknologi perlu dimanfaatkan dengan membangunkan sistem aduan sulit yang membolehkan murid, guru atau ibu bapa melaporkan kes dengan pantas dan bersih. Saya bersetuju dengan hujah yang Encik Ani berikan tadi. Jadi saya berasa bahawa faktor atau punca tersebut perlu diatasi terlebih dahulu agar ianya tidak menjadi masalah dalam kehidupan. Baiklah, terima kasih. Penjelasan yang cukup terperinci dan penuh bermaklumat. Saya yakin bahawa laporan yang dibangkitkan sebentar tadi seharusnya tidak boleh saya pandang enteng dan seharusnya diambil tindakan yang proaktif oleh pihak saya. Saya memandang serius isu ini kerana buli bukan sahaja menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan pelajar, malah turut memberikan kesan buruk terhadap imej sekolah secara keseluruhan. Buli dalam bentuk apa jua, sama ada fizikal, mental maupun cyber, adalah perbuatan yang tidak boleh diterima. Laporan yang dibentangkan jelas menunjukkan bahawa kes buli masih wujud dan perlu ditangani segera dengan kerjasama semua pihak. Seterusnya dipersilakan Puan bagi membentangkan laporan yang telah Puan dapati supaya kita dapat meneruskan agenda mesyuarat pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih. Menurut laporan yang saya telah catatkan pada 10 September 2025, terdapat 20 isu buli yang berjaya dicatatkan dari SMK Kota Masai, SMK Impian Mas dan SMK Sekolah Lelaki Menengah Seri Indah Selangor. 2025 jam lebih kurang 1.15 petang, seorang pelajar tingkatan 2, Muhammad Aiman bin Hakim, telah dilaporkan mengalami kecederaan fizikal akibat dibuli sekumpulan pelajar senior di bilik persalinan sewaktu pendidikan jasmani. Kronologi kejadiannya ialah menurut siasatan awal dan rakaman kamera tertutup CCTV, telah ditolak, ditampar dan dipaksa melakukan aktiviti fizikal berlebihan sambil diejek oleh 3 orang pelajar tingkatan 4. Kejadian tersebut disedari oleh seorang pelajar lain yang segera melaporkannya kepada guru bertugas. Ia bersama dengan rakan-rakannya lain telah pun menangani isu tersebut. Pihak sekolah telah mengeluarkan surat amaran, mangsa telah dihantarkan ke klinik berdekatan untuk rawatan. Yang kedua, ibu bapa mangsa telah dimaklumkan serta hadir ke sekolah. Dan yang ketiga, ketiga pelaku telah dikenakan tindakan gantung sekolah selama seminggu dan dirujuk kepada kaunselor. Sekolah telah membuat laporan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dan yang terakhir, sesi ceramah anti-buli telah dijalankan untuk melibatkan semua pelajar. Saya telah memberikan cadangan kepada pihak sekolah untuk menambah pemantauan
pemantauan CCTV di kawasan tersembunyi, lalu memperketatkan peraturan waktu rehat dan selepas waktu kelas. Yang terakhir, kita juga telah mencadang untuk meningkatkan program kesedaran tentang kesan buli dan dalam kalangan pelajar. Saya dan pihak atasan berharap pihak sekolah memandang serius kejadian ini dan akan terus mengambil langkah tegas bagi memastikan keselamatan serta kebajikan semua pelajar terjamin. Kerjasama ibu bapa dan masyarakat amat penting dalam membendung gejala buli di sekolah. Terdapat beberapa kesan yang mendalam sama ada kepada mangsa, pembuli maupun masyarakat. Yang pertama, kita dapat tahu bahawa mangsa akan mengalami trauma, hilang keyakinan diri, menurun prestasi akademik, bahkan ada yang mengambil keputusan untuk berhenti sekolah. Lebih malangnya, ada yang mengambil jalan singkat dengan cara mencederakan diri. Baiklah, saya juga telah mengesan bahawa sekiranya pembuli ini semakin melajukan, ramai beranggapan pembuli hanya menang. Tetapi realitinya mereka berisiko terbentuk sebagai individu agresif, hilang empati dan akhirnya terjebak dalam jenayah dewasa. Dan yang terakhir, kesan terhadap masyarakat dan negara. Budaya buli mencipta persekitaran sekolah yang tidak selamat, mengikis keharmonian dan menghalang lahirnya modal insan berkualiti. Setelah saya mengkaji dengan lebih dalam, saya pernah menyatakan bahawa pendidikan adalah senjata paling berkuasa untuk mengubah dunia. Namun, jika institusi pendidikan kita dibelenggu budaya buli, maka senjata itu menjadi. Itu jelaslah, buli bukan sekadar masalah kecil di sekolah, tetapi ancaman terhadap pembangunan negara. Mungkin itu sahaja laporan yang saya dapat pada 10 September 2025. Terima kasih diucapkan atas laporan yang telah dibentangkan sebentar tadi. Seterusnya, setelah kita meneliti faktor dan kesan, maka muncul persoalan penting. Apakah lampu penyelesaian? Dipersilakan Puan Hasniza. Saya sangat bersetuju apa yang telah diutarakan oleh puan-puan dan puan sebentar tadi. Pada pandangan saya rasa pihak sekolah boleh menetapkan serta mengetatkan lagi dasar anti-buli di sekolah, seperti boleh menetapkan peraturan, tata cara laporan dan hukuman yang tegas tetapi adil. Baik, Puan. Izinkan saya menjawab. Pada pendapat saya pula, pihak sekolah juga perlu memperketatkan peraturan disiplin serta memastikan setiap kes buli ditangani dengan ketat tetapi berunsur individu. Guru harus reka terhadap tanda-tanda murid dibuli dan menyediakan saluran aduan yang selamat supaya mangsa berani melaporkan kejadian. Bagaimana dengan pendapat Puan Dayang? Pada pendapat saya, cadangan yang dibicarakan oleh Encik ini sangatlah benar. Jadi saya berharap pihak sekolah dapat memberikan pengetahuan agar dengan memberi kesan yang sepatutnya di sekolah untuk mewujudkan sekolah yang selamat. Izinkan saya mencelah. Pada pendapat saya, media massa juga boleh mewanwarkan tentang isu buli di media sosial supaya rakyat lebih cakna tentang isu buli. Saya ada sebarang tambahan. Izinkan saya memberikan pendapat. Pada pendapat saya, pihak ibu bapa memainkan peranan penting di mana mereka perlu mengawal pengaruh luar dengan memantau gadget, media sosial dan rakan sebaya yang berpotensi dalam mempengaruhi anak mereka terlibat dalam buli. Baiklah, terima kasih Puan Hadira untuk penjelasan sebentar tadi. Secara rumusnya, pertama, peranan pihak sekolah. Pihak sekolah perlu memperkukuh program esensial dan bimbingan kaunseling. Saya meningkatkan keberkesanan pengawasan. Sebagai contoh, kem jati diri. Yang kedua, peranan ibu bapa. Ibu bapa perlulah mendidik secara berterusan dengan penuh kasih sayang dan komunikasi terbuka sebagai benteng utama dalam mencegah anak-anak mereka daripada menjadi mangsa buli.
Dan ibu bapa perlu cakna dengan keadaan anak-anak mereka supaya bukan salah seorang mangsa bully. Ketiga, peranan masyarakat dan media. Masyarakat harus normalisasi budaya bully seperti ejek menggigit, manakala media perlu lebih bertanggungjawab menapis kandungan yang ganda. Sebagai contoh, aksi yang media. Yang keempat, peranan pihak berkuasa dan dasar negara. Program intervensi, undang-undang pencegahan serta kerjasama NGO perlu diperhatikan. Dengan kerjasama pihak berkuasa, isu ini dapat dibendung dan dicegah dengan lebih. Dan yang terakhir, sistem aduan pelajar perlu diperkemaskan supaya mangsa berani tampil melaporkan tanpa rasa takut. Kesimpulan, bully bukanlah isu yang boleh dipandang enteng. Ia menjejaskan kesejahteraan individu, mengganggu keharmonian masyarakat dan meroncat pembangunan negara. Oleh itu, hal ini amat membimbangkan semua pihak kerana tiada pelapis masa depan negara. Kita semua perlulah memainkan peranan penting, guru, ibu bapa, pelajar, masyarakat, malah negara keseluruhannya. Hanya dengan komitmen bersama, kita mampu mewujudkan suasana sekolah yang aman, harmoni dan konsep Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menegaskan satu slogannya itu anak baik ladikan cerdik ABC untuk melahirkan pelajar yang cerdas dan mampu mengukuhkan kecerdasan mental dan fizikal. Saya sekali lagi ingin menekankan bahawa pihak mesyuarat memandang berat perkara ini. Kita telah sama-sama mendengar cadangan penambahbaikan dan langkah-langkah pencegahan yang dikemukakan. Saya berharap semua pihak dapat memberi kerjasama padu bagi memastikan usaha memangkas bully dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Laporan berhubungan isu bully diterima dengan pindaan dan cadangan yang telah dibangkitkan bersama. Pihak Jawatankuasa Disiplin dan Unit Kaunseling diminta mengambil tindakan lanjut serta melaporkan perkembangan pada mesyuarat akan datang. Baiklah, sampai di sini saja agenda mesyuarat pada pagi ini. Mesyuarat besok. Terima kasih. Terima kasih semua. Salah satu jenis bully. Bully bukan hanya secara fisik. Hakikat kekerasan juga boleh memberi kesan terhadap orang lain. Perbuatan melorokan juga dikendalikan sebagai membuli, malah ancaman secara lisan atau penggunaan dikira sebagai pembulian. Kita mungkin tidak sedar atau tidak ambil kesan. Jika ada lihat atau tahu sesuatu, melorokan berani diri